Ya, kurang angan-angan. Jangan banyak angan-angan tentang dunia. Ni macam-macam angan-angan. Angan-angan ni, planning kita dunia ni, kita umur 50, 60, 40. Angan dunia ni, buat homestay, apa untuk 10 tahun ke depan, apa tanah, dia lupa mati besok. Planning dunia ni kita tak boleh nampak kurang. Kita tengok tile jongkit-jongkit, tak boleh nampak kurang. Kita tak boleh nampak ada kurang sikit. Semua kita nak improve, update. Tapi akhirat dah update belum? Kita tak boleh nampak kotor, tak boleh nampak kurang. Kereta kotor tiap minggu nak lap. Tapi dosa kita yang kotor, kita tak spend masa untuk kita istighfar, minta taubat, minta ampun pada Allah. Ini planning kita ni biar seimbang. Dunia ada, akhirat pun ada. Dan yang ke-9, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, iaitu dia untuk mendapat ketinggian di sisi Allah Ta'ala ini. Yang ke-9 adalah dengan banyakkan ingat mati. Ingat apa? Ingat mati. Ya, orang ingat mati ni tuan, orang yang paling bijak sekali kata Rasulullah. Al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang cerdik ni orang yang sentiasa mempersiapkan bekal untuk hari selepas mati. Wal ajiz, sebodoh-bodoh orang, man ittaba'a hawahu, orang yang sentiasa mengikut hawa nafsu.